Esprit tapi dia brand Tapi boleh tahan ingat lah. Boleh tahan ingat lah. Boleh tahan ingat. So dekat Esprit tu pun dia sebab kawasan Sunway kan, macam-macam orang ada jumpa. Best lah, seronok lah. Bukan salah orang, kita lah tak boleh bawa diri sendiri. Betul. Faham. Betul. Lama tak kat SP tu? Esprit tu kejap ke? Kejap. Memang kejap lah sebab hujan lah, sebab ada hujan antara staff lah. Jadi bila dah ada bila dah ada hujan antara staff ni, jadi tak best lah sebab kita nak kerja nak adapt lama kan. Hari-hari nak tengok muka sama. Benda tu keep 2-3 kali benda tu berlaku, jadi macam alamak, jadi tak best lah. Gerak lah macam tu. Memang gerak, memang tak beritahu manager, cuma beritahu ni kat manager. Dah cukup bulan tu dapat gaji, pop tu hilang. Charles. Lepas tu pergi Zara tu lah. Zara barang-barang dia mahal kan? Boleh lah, boleh tahan lah. Tapi boleh lah, middle. Dia tak mahal sangat lah, dia middle lah. Sebab tu kalau kan cakap tadi tak ada masalah sangat kat sana. Sebab dia dah tapis dengan harga. So yang datang pun bukan sembrono sangat lah. Ada juga yang fasi-fasi tu, tapi so far tak ada teruk sangat lah.